Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okey, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih dekat korang yang mana dah klik video aku untuk kali ni. Jadi korang mesti dah lama tak tengok chat seram aku kan? So, korang jangan risau. Di video kali ni aku akan kembali untuk buat chat seram untuk korang tengok. Aku nak tanya dulu dekat sini, siapa yang pernah main pemadam gasing? Pemadam gasing tu dibuat macam stapler, lepas tu dia buat bentuk gasing, lepas tu dia boleh berputar macam gasing. Siapa pernah main? Sila komen. Sebab di video kali ni aku akan menyatakan jangan main pemadam gasing pukul 3 pagi. Kalau tak, hantu akan datang dan seram kau. Kalau korang tak percaya, korang kena tengok video ni sampai habis dulu. Sebelum kita start, aku nak tanya korang dulu, 5 tambah 4 jadi berapa? Dan aku nak cabar korang like video ni guna jari telunjuk belah kiri. Korang dah buat ke? Jadi jom kita baca chat seram kali ni. Let's go. Okay kan, so sekarang ni kita dah berada di dalam chat. Okay, sekarang ni dia tengah chat dengan Siti. Woi Anis, aku ada gasing baru ni. Kau buat pemadam gasing lagi ke? Iya. Cuba kau tengok. Okay, Cynthia hantar video. Oh, okey. Yang ni pemadam gasing yang Siti buat. Korang tengok. Oh, laju. Laju dia punya pemadam gasing kan? So, aku nak tanya korang, yang korang punya laju macam Siti tak? Ke yang korang punya biasa-biasa je? Woi, janganlah main. Asal tak boleh main pula? Memang tak boleh main pemadam gasing pukul 3 pagi. Kau tak sedar ke sekarang ni dah pukul 3 pagi? Ya, aku tahu sekarang dah pukul 3 pagi. Tapi, asal tak boleh main pemadam gasing ni? Tak boleh. Nanti hantu pemadam gasing datang dan serang kau. Nanti kau akan jadi orang gila. Betul ke? Orang gila? Peliklah kau ni. Aku tak percayalah. Okey, Siti tak percaya yang Hanis kata kalau dia main pemadam gasing pukul 3 pagi, hantu akan datang. Tadi aku main dengan kawan-kawan, tak ada jadi apa-apa pun. Okey je. Okey, yang ni Siti tengah main dengan kawan-kawan dia. Korang tengok. Ramai betul. Memanglah tak jadi apa-apa. Itu kan kau main tengah siang. Kalau main tengah malam, memang tak boleh. Kenapa yang tak boleh? Aku tak percayalah. Okey, Siti ni dia memang tak percaya dekat Hanis. Aku tengah main lagi ni, guna pemadam gasing yang lain. Okey, Siti ni dia tetap main pemadam gasing tu. Okey, yang ni dia punya pemadam gasing yang lain. Mungkin si Siti ni dia banyak pemadam gasing. Korang banyak tak? Okey, yang ni warna hitam. Tak ada warna putih. Seronoknya. Jangan mainlah Siti. Kau tak takut ke? Ish, aku meremang. Sekarang ni dah pukul 3 pagi. Kalau kau main sekarang, nanti hantu tu datang. Okey, Hanis betul-betul marah si Siti ni. Jangan main pemadam gasing. Kau ni penakut lah. Okey, Siti ni pandang rendah dekat si Hanis. Tiba-tiba kedengaran bunyi anjing. Anis, aku ada dengar bunyi anjing kat belakang rumah. Kau ada bela anjing ke? Tak ada. Aku mana pernah bela anjing. Cuba kau pergi tengok. Manalah tahu anjing jiran kau. Weh Hanis, peliklah anjing ni. Apa yang pelik? Okey, Sisi atas video. Ish, kenapa muka anjing macam tu Macam manusia.
Siti, cepat lari masuk dalam rumah. Weh, aku takut ni. Itu anjing apa? Aku tak tahu. Kau jangan buat aku panik. Okey, si dengan Anis pula panik sekarang ni Jangan-jangan sebab aku main pemadam gasing pukul 3 pagi. Ya, betul. Aku kan dah cakap dekat kau. Jangan main pemadam gasing pukul 3 pagi. Kau degil. Tak nak dengar. Aduh. Sekarang ni aku nak kena buat apa ni? Aku tak tahu. Aku pun takut ni. Weh Anis, ada orang. Siapa? Oh, apa benda tu weh? Dia buat apa tu? Seram betul muka dia. Korang, seram kan? Itu bukan manusia. Itu bukan manusia. Ini dah benda lain ni. Seramnya. Asal muka dia macam tu? Siti, cepat lari masuk dalam bilik. Okay, si Anis suruh Siti masuk dalam bilik. Apa benda tadi tu? Aku takut. Itu kuntilanak. Benda ni berlaku sebab kau main pemadam gasing pukul 3 pagi. Hantu-hantu tu dah datang dekat rumah kau. Hantu-hantu tu dah datang dekat rumah Siti weh. Aku nak kena buat apa ni? Anis, tolonglah aku. Kau datanglah kat sini. Apa? Tak naklah. Aku pun takut. Rumah kau pula jauh. Okay, Siti ni suruh Anis tolong dia. Tapi rumah si Siti ni jauh. Aku takut weh. Badan aku dah menggigil ni. Kau menyoroklah dulu. Mak dan ayah kau kat mana? Diorang keluar pergi bandar. Weh Anis, ada benda keluar dari bawah katil aku. Ada apa? Kau janganlah buat aku panik. Tolong aku Anis. Apa benda tu? Seramnya. Apa benda tu weh? Dekat bawah katil Siti. Weh Siti, cepat keluar. Aku dah keluar. Okey, Siti ni dah keluar. Aku tengah menyorok dalam tandas. Aku takut. Kau kena diam. Jangan sampai makhluk tu jumpa kau. Anis, tolong. Banyaknya ular kat sini. Ya Allah, banyaknya weh. Ular tu dekat tempat yang kita buang air besar, air kecil. Siti, cepat keluar dari tandas. Okey. Anis, tolong aku. Kat sini banyak ular. Ya Allah, habis tu sekarang ni macam mana? Aku pun tak boleh buat apa-apa. Kan, si Anis ni tak boleh buat apa-apa. Ular makin banyak. Ya Allah, banyaknya dekat bawah katil si Siti tu. Apa benda yang bunyi tu? Siti, cepat keluar dari situ. Aku dah keluar. Aku tengah menyorok dekat dapur. Macam mana aku nak keluar? Aku takut. Weh, aku macam dengar something lah tadi. Anis, tolong aku. Ya Allah, seram je muka dia. Makhluk apa tu weh? Kalau korang tahu, korang komen tau. Sebab aku tak tahu. Korang tengok tu muka dia tu. Buruknya. Aku cakap keluar. Aku tak boleh keluar. Kat sini ada makhluk pelik yang halang aku. Makhluk apa? Dia tengah berdiri dekat dapur. Ya Allah, yang ni lagi seram. Yang ni lagi seram muka dia. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Apa benda tu?
Dengan telinga dia macam tu, seramnya muka dia. Tolong aku, Anis. Ni apa benda pula ni? Dengan mata putihnya macam tu, dengan gigi berdarah weh. Seramnya. Hantu-hantu ni memang dah kacau Siti lah. Siti, kau kena keluar. Keluar ikut tingkap cepat. Aku dah berjaya keluar dari rumah. Okey, Siti dah berjaya keluar. Aku dah tak nak main pemandu gasing pukul 3 pagi. Aku betul-betul menyesal. Sekarang ni, aku percaya cakap kau. Hantu-hantu tu betul-betul datang. Aku kan dah pesan dekat kau. Kau tu yang tak nak percaya cakap aku. Kan, si Anis ni dia dah pesan bulat-bulat dekat Siti, tapi Siti tak nak peduli langsung. Anis, ada benda dekat depan aku. Apa benda pula ni? Dia buat apa tu? Jangan lalu kat situ. Lalu dekat jalan lain. Aku lalu kat kawasan kebun ni. Kau larilah cepat. Janganlah berjalan. Kalau kau berjalan, Siti, memang kau kena tangkap pula. Anis, aku nampak ada orang. Siapa? Seorang perempuan. Dia bawa pemandu gasing. Okey. Uish. Siti dah tak reply chat Anis. Siti dikabarkan hilang selama 7 hari dan ditemukan dalam keadaan menjadi orang gila. Okey, ini keadaan Siti sekarang ni weh. Ya Allah, teruknya. Kau nampak tak? Dia memang betul-betul dah jadi orang gila. Astaghfirullahalazim. Okey, si Anis ada pesan dekat Siti. Kalau kau main pemandam gasing pukul 3 pagi, hantu-hantu tu akan datang dan serang kau sampai kau jadi orang gila. So sekarang ni dah terbukti yang Siti memang dah jadi orang gila. So kemungkinan dia memang selamat, tapi dia dalam keadaan tidak normal. So dia hilang selama 7 hari, iaitu seminggu. Lama tu weh. Dalam seminggu tu. Seminggu dalam tempoh pencarian baru jumpa. Memang sangat-sangat lama. So korang, kalau korang main pemandu gasing pukul 3 pagi, hantu-hantu tu akan datang serang kau dan korang akan jadi seperti Siti, iaitu menjadi orang gila.